Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita bertemu kembali di YouTube XM Malaysia. Anda bersama dengan saya Ibrahim Osman. Tajuk kali ini cara bacaan candlestick. Dan kalau boleh, candlestick ini perlu dijadikan sebagai satu subjek asas dalam dunia technical analysis. So bayangkan betapa pentingnya ilmu candlestick ini. Yang pertama sekali saya lihat, candlestick ini adalah satu cara visual kepada trader macam kita ni untuk memahami pergerakan sesuatu harga tersebut, sama ada lebih kepada bullish ataupun lebih kepada bearish. Dan agak menarik apabila kita lihat contohnya di M1 kita nampak lebih kepada bullish candlestick dan M15 nampak lebih kepada bearish candlestick. Itu menunjukkan bahawa sekarang pasaran masih belum jelas menunjukkan arah. Okay, so itu adalah satu ilmu yang saya rasa agak penting dan satu objektif utama untuk kita belajar tentang candlestick. Dan lagi satu perkara yang saya lihat agak menarik juga, iaitu candlestick boleh memberikan gambaran psikologi. Sekarang ni siapa yang kontrol? Pembeli ke penjual? Itu yang penting. Dan katalah bayangkan sekarang ni pembeli yang sedang kontrol market, kontrol arah. So itu menunjukkan bahawa kita boleh ambil peluang untuk nak cari buy. Dan begitu juga sebaliknya. Itu yang agak penting ya. Dan satu lagi yang saya nampak menarik dalam struktur asas candlestick ini, bukannya satu subjek yang agak sukar, sebab struktur asas dia pun dah ada 4 komponen penting sahaja. So kita lihat di gambar raja, kita nampak ada candlestick berwarna hijau dan candlestick berwarna merah. Candlestick hijau mewakili candlestick bullish, candlestick merah mewakili kepada candlestick bearish. Okay, so yang pertama sekali kita tengok candlestick bullish yang berwarna hijau, di mana kita nampak 4 komponen utama. Yang pertama sekali adalah harga buka, iaitu harga open, dan seterusnya di atas kita nampak harga tutup, iaitu harga close. Okey, di mana menunjukkan bahawa harga buka di bawah dan harga tutup di atas sedikit. So itu menunjukkan kepada bullish candlestick. Dan harga tertinggi, harga terendah itu kita sebut lebih kepada wick, ataupun kita sebut bayang, shadow, kalau setengah orang sebut echo, terpulang. So yang berada di atas sekali tetap disebut harga tertinggi, dan di bawah sekali kita sebut harga yang terendah. Perbezaan antara harga pembukaan dan harga tutup kita sebut sebagai badan ataupun body. Okay? Dan sekarang kita tengok perbezaan di candlestick berwarna merah, iaitu bearish, di mana kita lihat harga tutup berada di bawah dan harga buka berada di atas. Itu yang membezakan antara bullish candlestick dengan bearish candlestick. Harga tertinggi, harga terendah, tetap shadow, tetap kedudukan yang lebih kurang sama sahaja. Cuma yang membezakan antara dua candle ini adalah harga buka dan harga tutup. Dan kita tengok pula kali ini tentang kegunaan candlestick. Yang paling utama, ataupun orang kata apa tujuan utama kita belajar candlestick ini, senang ceritanya adalah pertama sekali mengenal pasti arah trend ataupun pergerakan pasaran sekarang ni menunjukkan apa. Bullish ke, bearish ke, sideways ke. So dia boleh tunjuk arah. Itu yang menaik. Itu yang kata satu poin yang utama lah, satu poin utama untuk kita belajar candlestick. Sebab tu candlestick ini kalau boleh kita jadikan satu subjek yang wajib. Yang kedua adalah mengesan perubahan sentimen pasaran. Di mana ini pun satu yang menarik, di mana kita boleh baca pola pergerakan candlestick tu. Dan seterusnya, daripada pergerakan tu kita boleh study ataupun boleh baca apakah emosi pelabur sekarang. So itu yang menarik. Dan yang seterusnya adalah boleh menentukan cara masuk ataupun titik masuk dan keluar dagangan. Contohnya formasi seperti hammer, engulfing, boleh membantu pedagang untuk membuat keputusan sama ada dia patut beli ataupun patut jual. Dan ada juga beberapa kita sebut candlestick pattern yang boleh juga beri jawapan adakah sekarang ni nak berlaku reversal ataupun continuous. Itu yang agak menarik. Dan seterusnya adalah boleh membantu dalam trading kita bersama dengan support and resistance. Okay, sekarang kita tengok support resistance, kita nak trade, harga dah datang dekat support tapi kita tak tahu nak buat keputusan. So, dengan menggunakan candlestick ini kita boleh buat keputusan. Adakah bila harga datang, contohnya dan harga datang ke bahagian sokongan iaitu support, harga lebih menunjukkan kepada bullish candlestick. Kalau ya, itu maksudnya kawasan support dah lah kita sebut kawasan yang kuat untuk nak beli.
sekarang pula dah tunjuk bukti yang bahawa pembeli dah start mendominasi keadaan pasaran. So kita boleh mengesahkan di situ. Dan seterusnya adalah candlestick adalah satu alat yang visual. Sekali kita pandang, kita tahu dah, okey, sekarang pasaran lebih kepada bearish, sekarang pasaran lebih kepada bullish. Itu yang menarik. Kalau kita dapat line-line garisan tu, mungkin kita tak faham sangat apa pergerakan harga. Cuba anda tukar kepada candlestick, so anda akan nampak, sekali tengok je kita boleh tengok, boleh faham di mana perbezaan warna di situ pun dah menggambarkan satu visual yang orang kata clear cut lah dekat situ. Baik, so strategi entry guna candlestick. Yang pertama sekali adalah kita entry selepasnya berlakunya candlestick pattern, seperti yang saya beritahu sebentar tadi. Contohnya dalam reversal kita lihat seperti bullish engulfing. Bullish engulfing ni selalu wujud masa dia berlakunya downtrend. Masa berlaku downtrend, harga tiba-tiba dia dah wujud bullish engulfing, ada pattern dia kan. Lepas dah wujud pattern bullish engulfing, kita tahu dah sekarang berpeluang untuk daripada bearish dia nak reverse jadi kepada bullish. Itu satu contoh. Dan seterusnya antara contoh yang continuous trend, contoh dia sambung trend adalah Marubozu. Contoh kita tengok harga tengah naik, tiba-tiba wujud bullish Marubozu. Itu maksudnya harga bukan ada reverse, harga lebih kepada nak continuous trend. Nampak tak? Dia boleh bagi dua jawapan dekat situ. Dan seterusnya, of course macam saya beritahu sebentar tadi, kita boleh gunakan candlestick di zon-zon yang tertentu seperti zon sokongan iaitu support dan zon rintangan resisten untuk zon entry. Dan selain daripada itu, zon seperti kita belajar supply and demand, di bahagian base dia tu kita boleh gunakan juga. Dan di pivot point pun kita boleh gunakan juga sebagai zone entry lepas ada confirmation daripada candlestick ataupun candlestick pattern. Dan lagi menarik jika digabungkan dengan pelbagai indikator, antaranya yang famous antaranya adalah Fibonacci, RSI, MACD. So kalau boleh anda belajar lebih lanjut tentang candlestick, anda boleh tengok banyak poster berkenaan dengan candlestick pattern. Semoga ilmu ini bermanfaat. Semoga kita bertemu sekali lagi.